tengok laptop. Dia duduk tengok komputer. Jadi dia pun mengadu masalah sakit yang sama. Dia ada rasa kebas-kebas tangan, dia rasa sakit bila tunduk, rasa sakit, bila dia nak pusing tangan dia rasa sakit. Kita urut yang tadi, yang pertama di bahagian kita punya baju dalam, atas sikit pada baju dalam, and then sebelah dengan tulang belakang. Lepas tu kita riliskan di bahagian otot dekat urat ikat, and then baru kita keluarkan atau cungkilkan urat yang tersepit di bawah kita punya di bawah spakula, and then baru kita urut di bahagian joint antara bahu, lengan dan urat ikat. Kita legakan dekat sini. Lepas tu baru kita turunkan di bawah, iaitu di bahagian lengan atas kita. Tekan, tolak, and then baru kita urut di bawah tangan kita yang bawah sampailah ke jari. Jari ni macam mana kita nak urut? Kita boleh pakai kita punya sendi jari. Urut, tarik macam gini. Okey. Tarik macam gini. Tarik macam gini. Ni kenapa kita nak buat? Kita nak lancarkan peredaran darah dia. Kalau kita tak pegang dia, nanti darah tu stuck kat sini ataupun stuck dekat sini. Jadi dia tak rasa lebih selesa. Jadi kita kena urut untuk lancarkan peredaran darah. Kalau dekat tapak tangan, kita pakai semua sendi jari kita genggam, and then kita urut. Boleh juga pakai macam gini, lepas kita dah urut macam gini, ataupun kita pakai tangan untuk tolak ke atas.